Apa jadi kalau seorang lelaki muncul di negara orang dengan pasport yang sah, gaya profesional, penuh keyakinan, tapi bila disemak, negara asal dia langsung tak pernah wujud dalam sejarah dunia? Inilah misteri yang berlaku di lapangan terbang Haneda, Tokyo pada tahun 1954, sebuah kisah yang terus jadi bahan perbincangan pengkaji misteri dan sejarah aneh hingga ke hari ini. Saya Anwar, dan saya percaya sejarah bukan sekadar pasal siapa menang perang atau bila kerajaan jatuh. Sejarah juga ialah cerita-cerita kecil yang buat kita tertanya-tanya. Betul ke ni? Atau ada benda yang kita tak tahu? Jadi, mari kita gali kisah misteri yang tak masuk akal tapi tetap tercatat dalam arsip sejarah luar biasa. Kisah The Man from Tauret. Ceritanya bermula pada hari yang biasa di lapangan terbang. Seorang lelaki Eropah berkulit cerah tiba di kaunter imigresen Jepun. Penampilannya kemas, lengkap dengan jaket korporat dan beg bimbit. Dia bercakap bahasa Perancis dan Jepun dengan lancar, malah menunjukkan dokumen rasmi, termasuk pasport yang kelihatan sah, dikeluarkan oleh negara bernama Tauret. Pegawai imigresen mula keliru. Mereka semak sistem. Mereka buka peta dunia, tapi mereka tak jumpa langsung mana-mana negara bernama Tauret. Bila diberitahu, lelaki itu berkeras. Katanya dia pernah datang ke Jepun beberapa kali atas urusan bisnes dan dia sangat terkejut bila diberitahu negaranya tak wujud. Lelaki itu kemudian ditanya lokasi negara tersebut dan dia tunjuk pada peta satu kawasan kecil antara Perancis dan Sepanyol. Tapi kawasan yang dia tunjuk sebenarnya ialah negara Andorra. Dia bingung. Katanya negaranya telah wujud selama lebih 1,000 tahun dan dia tak pernah dengar nama Andorra dalam hidup dia. Pegawai imigresen Jepun yang makin curiga pun buat keputusan untuk tahan lelaki tersebut sementara siasatan lanjut dijalankan. Dia dibawa ke sebuah bilik hotel berdekatan dengan 2 pengawal bersenjata diletakkan di hadapan pintu. Semua barang peribadi lelaki itu, termasuk dokumen, pasport, duit dan tiket kapal terbang, dirampas untuk diperiksa. Tapi esok pagi, bila pegawai datang semula, lelaki itu sudah hilang. Pintu masih berkunci dari luar. Tiada tingkap, tiada laluan rahsia, 2 pengawal tak nampak sesiapa keluar atau masuk. Lebih pelik lagi, semua barang bukti termasuk pasport dan dokumen perniagaan juga lesap entah ke mana. Seolah-olah lelaki itu tak pernah wujud. Sejak itu, kisah ni terus hidup sebagai salah satu misteri global paling pelik. Ada yang kata lelaki ini datang dari dimensi selari, satu dunia lain yang hampir sama macam kita tapi dengan sedikit perbezaan, seperti nama negara. Ada yang percaya dia adalah pengembara masa yang tersilap koordinat. Ada juga yang lebih skeptikal, menyebut ini hanya urban legend yang tak ada sumber rasmi. Tapi menariknya, banyak buku dan blog misteri menyenaraikan kisah ini sebagai dokumentasi aneh yang tercatat dalam fail-fail imigresen lama. Namun tiada siapa pernah berjaya menjejaki identiti sebenar lelaki itu atau dapat membuktikan secara rasmi sama ada kes ini benar-benar berlaku atau cuma mitos moden. Bagi saya, walau betul atau tak betul, cerita ni tetap menarik kerana ia cabut akar logik kita. Seolah-olah nak beritahu, dunia ni luas dan kita belum tahu semuanya. Apa yang kita anggap sebagai realiti mungkin cuma satu daripada berjuta kemungkinan yang wujud. Dan mungkin yang paling penting, kisah ini ialah amaran halus kepada kita semua, supaya jangan sombong dengan apa yang kita tahu. Dunia bukan sekadar hitam putih. Kadang-kadang ada garis halus di antaranya dan kadang-kadang seseorang dari garis itu tersesat ke sini. Kalau anda rasa kisah ni buat anda fikir jauh, tekan like, subscribe dan komen. Kalau betul lelaki itu dari dunia lain, kenapa dia datang ke sini? Saya Anwar dari Jiwa Sejarah. Jumpa lagi dalam kisah-kisah pelik, menakutkan tapi penuh pelajaran dari sejarah dunia. Sejarah bukan untuk dihafal, tapi untuk difahami. Wassalam.